Mesti ramai yang tertanyakan apa perkembangan antara Amerika Syarikat, Iran dan juga Israel dan Lebanon. Jom saya cerita di sini dalam masa 2 minit. Apa yang dah jadi? Pada semalam, pihak Israel telah mengarahkan unit bergerak khas Israel ataupun tentera Israel untuk menjalankan satu operasi di selatan Lebanon. Kemudian, pihak Hizbullah telah dikatakan yang mereka berjaya tangkap berapa orang anggota unit bergerakan khas Israel itu dan mereka membawa ke salah satu kawasan yang disembunyikan. Dan kemudian pihak Israel telah pula mengarahkan tentera udara Israel untuk menjalankan operasi di udara Lebanon, kononnya untuk menakutkan Hizbullah di sana. Dan kemudian pihak Iran pula telah menjalankan berapa serangan menggunakan drone terhadap sebuah kapal laut yang berada di Selat Hormuz dan menjalankan operasi itu mendapati kerosakan sebuah kapal itu. Kemudian pihak Amerika Syarikat kerana tidak berpuas hati dengan langkah Iran, Amerika Syarikat balas terhadap salah satu kawasan yang bernama Sirik di Iran. Jadi Iran pula balas lagi terhadap serangan Amerika Syarikat itu. Nanti orang akan tanya apa pula yang berlaku ini kan? Ini adalah salah satu langkah yang Israel ingin sangat untuk menggugurkan perjanjian antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan dia bertambah lagi operasi di selatan Lebanon kerana Israel yakin Lebanon ini kunci utama dalam perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran.